Hampa rasa produk apa? Jom tengok aku nak unboxing produk kali ni. Kali ni aku nak review dekat hampa produk kuaci viral berperisa weh. Dia main dalam botol yang macam ni, tengok pun menarik kan? Okey, kuaci ni berperisa cheese. Selain daripada cheese, dia ada lagi 5 perisa yang hampa boleh pilih. Apa perisa-perisa tu? Kita ada hot and spicy, paprika, BBQ, cheese, kita ada tom yum dan juga perisa original. Kali ni aku pilih perisa cheese. Aku nafanya cheese paling sedap lah pilihan aku. Tapi aku tak tahu lah hampa suka yang mana. Kau boleh pilih ke 6 perisa tu. Kau try tengok. Satu botol ni berat dah 350 gram weh. Kuaci ni pula dia memang terbaik sebab dia dah dikupas kulit dah. So kau boleh buka dan makan terus. Tunggu apa lagi? Yang pasti anak-anak mesti suka. Kalau hampa rasa benda ni sedap, kongsi-kongsi lah dengan kawan-kawan. Hampa nampak tu biji kuaci dah tu. Gemuk-gemuk weh. Tak sabar nak rasa. Aku try dulu. Kalau sedap, aku recommend dekat hampa. First, dia crispy. Second, dia rasa cheese. Betul lah sebab aku ambil cheese. Masuk kali 3, aku sarankan kat hampa, wajib beli kuaci ni. Kuaci viral ni sedap weh. Beli sekarang dekat beg kuning. Harga tak mahal pun. Sedap. Anak-anak pasti suka.